Wow. Jom Ustaz. Woi. Oh. Wah. Oh. Duduk dalam kandang dah kunci dah ni. Saya masuk ke belakang. Lah, macam mana boleh masuk ke belakang? Saya cari Ustaz. Ingat Ustaz dah kat dalam tu. Saya ada benda nak tanya ni Ustaz. Lah, petang dah ni. Dah dekat buka puasa dah. Saya nak kena masak. Betul juga Ustaz. Takkan nak tanya nak sembang dalam kandang ni. Kita kena sembang kat mana? Dekat dapur tazkirah Ramadan. Cantik. Tanya lah nak tanya apa pun. Cantik Ustaz. Jom. Macam mana saya nak keluar? Pandai-pandai lah hang keluar sendiri. Masuk pandai. Jom. Ustaz ni. Episod ke-10 Tazkirah Ramadan. Okey Ustaz, apa kita nak masak hari ni? Okey, kita hari ni macam biasa kita masak di House of Kambing Serdang. Dan kita ada tak banyak. Macam menu-menu lain nampak macam banyak sikit kan? Ni punya banyak. Hari ni saya dapat sayur je Ustaz. Yang ni kita nak masak popiah goreng. Sedap ni. Popiah goreng style saya lah. Kan? Selalu popiah goreng ni antara kuih yang dicari dalam bazar Ramadan. Betul. Tapi sebenarnya saya nak kata lah, tak susah pun nak buat popiah goreng ni. Tak banyak pun bahan. Tak banyak pun bahan. Sedap pun sedap. Nanti Habib boleh rasa lah time kita berbuka ni. Sedap ke tak sedap? Makan free lagi. Dia makan free lagi. Okey. Kita tengok bahannya macam biasa. Kena ada bawang. Bawang putih sikit kan. Kita tumis. Dan tu udang kering yang telah dihancurkan. Lepas tu ada garam. Lepas tu saya pakai dua je. Iaitu sengkuang dengan carrot yang telah dipotong halus-halus. Kalau pakai sagat pun boleh. Tapi kalau sagat ni kan dia halus sangat. Ni macam dia besar-besar sikit lah. Dan kulit popiah. Dan ni tepung kita bancuh sikit. Ayam nak jadi gam dia lah nanti. Gam. Okey. Boleh tak Habib tolong nyalakan api? Boleh. Okey Ustaz. Dah. Bau minyak ke? Bau minyak. Bismillah. Minyak nak tumis lah. Lagi sikit. Okey, sambil kita nak tunggu minyak tu panas, kita potong dulu bawang. Okey. Kita potong untuk tumis ni. Sambil tu boleh tanya soalan? Boleh. Yang kena Ustaz dah potong ni. Ayo, potong soalan. Ni Ustaz. Kawan saya. Kawan? Ya. Dia bukan Islam lah. Ni Aming. Dia minum teh ais depan saya. Sedap. Dah lah tengah panas masa tu. Kayak kita dah puasa ni, panas lagi. Boleh tak saya marah dia Ustaz? Pasti pun nak kena marahkan dia. Dia bukannya Islam. Yalah, tapi saya puasa. Okey, macam ni Habib. Tolonglah hormat saya. Kita kena faham. Dia nak hormat tak hormat tu berdasarkan panggil ilmu dia ataupun latar belakang dia lah. Itu cerita lain lah. Tapi dari segi hukum, orang bukan Islam ni tak diwajibkan berpuasa. Kita tak kenal lah nak suruh dia berpuasa juga. Kan? Tapi kalau orang kata apa, kita ni orang yang kuat iman, tak kisahlah. Kan? Orang makan ke, dia macam ni tau. Kalau Islam ni, kalau kita seorang je yang beriman, yang berpuasa ke, semua tak beriman ni. Kita tetap kena berpuasa, kita tetap kena solat, kita tetap kena buat semua apa ni yang Allah Subhanahu Taala perintahkan. Okey, ni saya bawang putih ni biasa saya ketuk lah. Macam masa chef tu. Saya ketuk saya lah. Ini lah icik-icik lah. Siap. Okey. Jadi yang penting saya kena kuatkan iman saya lah. Kena kuatkan iman lah. Saya minum teh ais ke, teh o ke, aiskrim ke, kena kuatkan iman. Okey Ustaz. Dah berasap ni? Dah berasap dah. Itulah. Syang. Lepas tu? Okey, lepas tu kita masukkan udang kering. Baik. Tumis sekali. Tumis sekali. Bau dah udang. Bau. Bubuh ya? Bubuh dah. Macam tu. Kita pun tak payah buat banyak lah. Kita dua kan? Kita dua kan?
Ustaz. Ha, okey. Lepas tu Amin kata kat saya, bolehkah saya nak cuba puasa? Boleh ke? Dia tak wajib puasa. Ya. Tapi dia nak try, boleh ke? Tak ada masalah. Kan? Orang nak cuba, nak belajar, nak kenal macam mana rasa puasa itu. Tak ada masalah. Boleh ha? Kita patutnya sisa lagi nak mengalu-alukan. Kalau kawan-kawan kita yang non-Muslim nak cuba, nak rasa, nak alami sendiri macam mana berpuasa tu. Boleh kali saya ajak Amin buka puasa sekali. Yang tu yang cantik. Esok. Jadi bila kata macam tu, kita bila dia rasa seronok nak join kita berpuasa, macam yang Habib punya cadangan tadi tu, nak ajak dia buka puasa, itu yang terbaik. Supaya dia boleh alami juga, experience juga macam mana berbuka puasa. Kan? Faham? Ustaz, sambung tadi. Kalau kita esok kan ada buka puasa kat masjid, saya ajak dia boleh ke? Boleh ke dia pergi masjid? Kita ajak buka puasa di rumah ni maksudnya. Ada pergi masjid. Boleh ke? Macam ni. Ini ada dua benda juga lah nak kena tengok. Pertama, kita memang nak orang mengenali kan, bahkan mungkin memahami agama kita. Cuma bukan semua orang kadang-kadang faham macam kita faham. Kadang-kadang kita kena tengok juga sensitivity lah. Kalau memang mungkin kita regular dengan masjid atau surau kat rumah kita tu, kan, orang pun kenal kita, kita pun kenal orang tu, dan kita pun sembang-sembang, kita kata nanti bila-bila nak ajak kawan pergi buka puasa dekat masjid atau surau yang kita pergi selalu tu, orang dia kata, bagi, bawa lah. Boleh kita tolong sembang dengan dia, kami pun boleh juga berkongsi pengalaman puasa tu dia. Yang tu sesuai lah bawa. Dia kadang bukan kita ni kan, Habib, kita bukan kira boleh tak boleh lah kadang. Kita kena tengok ada beberapa perkara juga. Keadaan semasa. Sagi kita dah lah nak ajak dia, bagi dia suka pada Islam kan. Ajak orang lain ni lagi dia lari terus lagi jauh. Itu yang kita risau. Pipi orang lain marah. Jadi ni kita masukkan sengkuang. Ini sengkuang. Sengkuang ni dia ada ayam. Okey, nampak macam dah boleh angkat dah ni kita punya inti popiah kita. Saya baru nak buat macam ni. Macam masa cek. Okey, Ustaz. Kita angkat. Kita angkat. Boleh ke macam tu? Boleh ke? Boleh, try kau. Jadi macam mana? Dah siap. Inti dia. Kalau dah sejuk sikit kan, kita dah boleh gulung. Terus kita isi, kita gulung. Yang perlu kan, kulit popiah ni boleh beli je. Memang jual di supermarket ni. Dan ni tepung ni sebab kita nak bagi gam dia dah lekat. Jadi kita ambil. Macam tu, agak-agak lah. Cebur kat tengah. Lepas tu kalau orang berniaga, dia tak bubur lah sampai banyak-banyak ni kan. Ini sebab kita nak makan. Kita yang nak makan. Tak bubur banyak-banyak. Macam tu je. Bubur macam tu je. Lipat tengah, gulung. Tu. Gam bubur lah. Dah siap satu. Satu untuk kau, satu untuk aku. Ya Ustaz. Okey. Kita buat lagi. Boleh buat lagi. Ambil. Macam tu je tu. Senang Ya Ustaz, sambil Ustaz nak gulung ni, sambil saya tengok ni, saya nak tanya soalan lagi. Kan? Gulung pun nak kena jawab soalan ni. Yalah. Kita gulung saja. Okey Ustaz. Ya. Kalau dalam keadaan kan, orang ni dia mu'alaf kan, dia dah peluk agama Islam. Ya. Lepas tu macam mana dia nak berhadapan dengan keluarga dia yang tak puasa? Macam saya kata tadi, dia keluarga yang peluk Islam tak wajib puasa. Dia semua duk makan ni macam mana dia nak berhadapan dalam bulan Ramadan?
Dia sebenarnya macam ni lah. Kita ni mungkin masalah kita ni masalah komunikasi. Kita macam agak malu, segan nak cerita pasal agama kita. Cerita je lah. Kan, mula Ramadan ni, kami sebagai orang Islam, kami kena puasa. Puasa tu apa? Bermula daripada bila? Sampai bila? Benda apa yang tak boleh buat? Cerita. Biasanya ahli keluarga, dia faham kalau kita ada cerita. Masalahnya kita tak pernah cerita. Kita tak pernah kongsi. Lepas tu kita ada usia, dia kena faham. Dia kena hormat kita. Kan? Itu masalah dia. Kita cerita, kongsikan apa masalah dia. Saya biasa jumpa ada kawan tu. Bukanlah kawan, adalah kenalan ni. Dia umur 50 lebih lah. Kan? Masa tu saya cerita pasal sahur. Dia terkejut. Dia kata dia umur 50 lebih baru dia tahu adanya sahur. Dia kata heran lah. Dia kata macam mana orang boleh tahan. Orang Islam ni dia kata boleh tahan sampai maghrib. Baru nak buat pagi sahur. Dia pernah tahu hanya buka puasa lah. Sahur dia tak pernah tahu. Itu maksudnya kita tak pernah cerita. Kita tak pernah kongsikan. Macam kita lah pun, kawan-kawan agama kita yang lain, kita tahu apa dia punya pantang larang dia. Kita pun akan hormat lah bila kita tahu. Macam tu lah. Yang penting kita kena cerita. Cuba berkongsi. Tapi ya Ustaz, itu berhadapan. Ni ada konflik ni. Katalah mak dia kata, jom terbahai pergi makan tengah hari. Alamak, ni mak ni surga awak tapak kaki dia. Itulah. Kalau kita dah pada awal kita cerita, takkanlah mak tu nak ajak buat macam tu. Katakanlah memang kita tak pernah cerita. Jadi dia pun tak faham. Mai bulan puasa pun dia ataupun mungkin ni hari pertama puasa, dia pun tak tahu kata hari ni dah puasa Tak puasa. Dia ajak. Kita bagi tahulah. Tak boleh. Kan? Nak makan sekali. Kita bagi cadangan. Apa kata kita makan malam? Ataupun apa kata kita makan buka puasa sama-sama. Kita ibarat macam tu. Saya yakinlah kalau dia memang mak dan dia memang ahli keluarga, dia akan faham. Macam itulah cara interaksi, cara yang baik, ya. Nampak tu tips komunikasi. Mula bagi tahu, yang keduanya bincang dan cadangkan masa yang lain. Kita dah siap gulung ni. Betul ya. Kalau berapa biji kita gulung ni. Dan kita boleh mula goreng lah. Minyak pun dah mula panas. Kita akan goreng sehingga kekuningan. Tadi Ustaz. Bismillah. Tu ya. Bulu. Seorang 3. Boleh Ustaz no? Seorang 3. Nanti balik taruhan kita masak lagi. Boleh. Sambil goreng ni, ambil. Saya nak sebut macam ni. Dengan soalan-soalan yang ambil tanya tadi kan. Kita sebagai orang Islam, kita kena rajin dan selalu berinteraksi dengan orang bukan Islam. Kita kena kongsi kan. Bila datang Ramadan, kita cerita pasal Ramadan, pasal puasa kan. Kalau nak raya ni kita sembang lah pula kan. Raya tu apa sebenarnya? Kenapa kita sambut hari raya? Dalam Islam ni ada berapa raya? Kan? Contohnya bila mai kat Malaysia ni 12 Rabiul Awal jadi cuti umum. Maksudnya semua orang Malaysia tahu ini cuti umum Idul Rasul. Dah kita dah boleh ambil kesempatan sebenarnya cerita Nabi Muhammad tu siapa? Kan? Lepas tu ni ada nuzul Quran. Kita boleh cerita pasal nuzul Quran. Nuzul Quran ni apa? Memang itu sangat kita terbuka luas peluang untuk kita berkongsi dan bercerita. Sebab biasanya peristiwa-peristiwa ni dia jadi cuti umum. Tapi masalahnya bila kita tak berkongsi. Mungkin media masa kita, media perdana kita pun dia jadi tak kongsi juga. Jadi eksklusif lah. Kan? Orang Islam dia tak. Kita duduk masyarakat majmuk berbilang-bilang tu.
kita tak saling mengenal. Tak saling mengenal. Jadi kita tak saling mengenal, maka kita tidak saling memahami. Maka timbullah prejudice dan sebagainya. Sekejap je kan dia kuning kan? Ya. Tengok tu Ustaz. Wah, kalau tanya 3 soalan lagi ni. Habis Tak, kalau tanya pun saya tak jawab dah. Nasib baik. Yang penting kita berkomunikasi Ustaz. Ya, yang penting kita berkomunikasi, kita berkongsi. Kan? Okey Ustaz, boleh angkat dah? Rasanya boleh dah. Okay. Warna tu dah okey dah tu. Boleh angkat dah. Satu untuk Ustaz, satu untuk saya. Wish, macam tak cukup ni. Macam mana? Kalau tak cukup macam mana Ustaz? Kalau tak cukup, inti banyak lagi. Malam. Kita balut pula. Apa tarawih kita buat? Okey Ustaz, dah siap. Itu dia. Alhamdulillah, kita dah siap popiah goreng kita. Kita janji tadi seorang 3 kan? Ya, seorang 3. Tapi yang ni kan, dia sedap betul makan apa? Dia boleh cili sos boleh. Kalau rajin lagi buat macam apa sos nasi ayam tu kan? Ataupun dia dah cabai sikit tu. Nak sedap juga yang dah siap dah. Sos apa cicah-cicah tu macam sos Thai kan? Sos Thai tu kan? Ikut-ikut lah. Nak makan dengan apa-apa. Makan saja pun boleh. Kalau ada cicak tu 3 lagi tak cukup Ustaz. Okey Ustaz. Saya dah nak berbuka ni. Layan sos tak sos ni pakai tak buka puasa lah. Jom. Okey, jom Ustaz. Wish, padu Ustaz. Popiah goreng hari ni. Mana-mana tahu. Padu tak pakai ni. Tadi kita goreng kita bawa lah. Oh ya. Okey Ustaz, sebelum kita buka puasa ni, ada lagi seminit 2 ni. Tadi kita sembang pasal Aming, pasal mu'alaf. Jadi nasihat Ustaz dalam kita diskusi hari ni. Teruskan berkongsi, mempamerkan keindahan Islam kepada rakan-rakan kita yang beragama selain daripada Islam. Jangan kita malu, jangan kita segan, kerana agama kita adalah agama yang harmoni, agama yang damai, agama yang sejahtera. Jadi mudah-mudahan dengan perkongsian kita, dengan sering kita, orang selalu sebut engage, selalu kita terlibat dengan rakan-rakan kita yang berlainan agama, orang dapat melihat keindahan Islam. InsyaAllah. Jadi yang kita pastikan kita kongsi yang baik-baik. Ya, betul. InsyaAllah. Alhamdulillah, azan pun dah. Okey. Nah, dengar azan dah. Bismillah. Seperti biasa. Nak buka puasa, cubalah di House of Kambing Sedap. Yang ada penampakan macam-macam menu. Macam-macam menu. Ayam ada, kambing ada, lain-lain pun ada. Tebak meja ada sekarang.